Hello, hai semua. Hari ni saya nak share dengan korang dari segi costing untuk pembelian rumah kedua. Nak beli rumah kedua ni dia tak sama macam beli rumah pertama tau. First kali korang kena tahu nak beli rumah kedua korang takkan dapat 100% loan. Jadi yang boleh apply hanyalah 90% sahaja. So kalau rumah tu harga dia 500,000, kena ada 50,000 sebagai deposit. Kos yang kedua adalah earnest deposit. Earnest deposit ni dibayar tujuan dia untuk kita nak lockkan rumah tu supaya owner tak jual kat orang lain. Earnest deposit ni adalah 3.24% daripada 10% deposit tadi. So daripada 50,000 tadi, 16,200 kena keluarkan dulu untuk lock rumah ni. Yang ketiga adalah kos legal fees. Legal fees ni ada dua. Satu legal fees SPA, satu legal fees untuk loan. Legal fees untuk loan boleh masuk dalam loan. Legal fees untuk SPA kena bayar cash. Kos guaman pun anggaran 3% daripada harga rumah. So total dia adalah 15,000. Yang keempat adalah stamp duty. Yang ini sangat-sangat penting. Stamp duty ni free hanya untuk pembeli rumah pertama sahaja yang beli rumah bawah 500k. So kalau pembeli rumah kedua memang wajib lah kena bayar stamp duty. Total untuk stamp duty yang saya bayar untuk rumah saya ni anggaran dalam RM10,000. Yang kelima adalah valuation fees. Valuation fees ni tujuan dia untuk kita bayar kat valuer. So nanti valuer tu akan datang, dia akan check, dia akan lukis plan untuk rumah kita. Tujuan valuation ni untuk make sure harga yang kita beli dengan saiz dan condition rumah tu sesuai. So kos untuk valuation RM1,300. Yang keenam, kalau dah beli rumah perlulah ada insurans. Insurans ni pula ada dua. Satu insurans kebakaran, yang ini memang wajib. Yang kedua adalah insurans MRTT ataupun MRTA. Untuk insurans rumah ni lebih kurang RM12,000. Itu baru kos-kos untuk beli rumah. Yang kos saya renovate ni, pecah dinding semua ni belum masuk lagi. Untuk rumah ni saya spend lebih daripada 50k untuk renovation. Sebab condition asal dia memang banyak dah rosak. Piping, wiring semua kena buat baru. Dan last sekali adalah kos untuk kita apply semula api dan air. Kalau nak tengok next progress, bolehlah follow saya dulu.